A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih tuan-puan yang join pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih yang join Khairi, Karim, Pak Din, Ajib, Kalmi, Era. Semalam trending sangat kan? Semalam Era dan Ezwan melangsungkan perkahwinan dan sangat trending semalam bila mana perkahwinan itu menggunakan dinar emas. Jadi 24 dinar emas untuk mas kahwin kepada Era. Tuan-puan rasa macam mana? Ya. Ini berapa bulan? Bismillah, hari ini 13 hari bulan 12 2025. Dah nak masuk ke pertengahan dah bulan 12. Ya, pejan celik. Ujung tahun pun dah sampai. Macam mana dengan simpanan kita? Masya Allah. Terima kasih tuan-puan yang join pada hari ini. InsyaAllah hari ini saya akan berkongsi sedikit ilmu tentang dinar dan ar-rahnu. Tajuk utama kita, kalau ada nak guna duit, ada emas, nak buat apa? Nak ar-rahnu ke? Nak jual emas tersebut? Tuan-puan, kalau tuan-puan ada ilmu ni, insya-Allah tuan-puan akan untung dengan simpanan emas. Ya, akan untung dengan simpanan emas. Terima kasih Puan Rosita yang hadir. Alright. Okay, so bila kita ada emas, macam mana nak fungsikan emas ni? Cara nak fungsikan emas ni. Dia ada dua cara lah bila kita nak guna duit. Sama ada emas ni boleh dijual ataupun dipajak. Ya, jual ataupun pajak. Mana satu pilihan tuan-puan? Saya ada tanya ramai kawan-kawan lah. Ya, kalau ada emas, nak guna duit, puan nak jual kan nak pajak? Ramai yang kata, saya nak jual saja sebab tak nak pening-pening kepala. Tak nak pening kepala fikir pasal nak tebus balik, tak nak pening kepala fikir pasal upah lagi mahal, upah sampai 12%. Ya, ramai orang yang masih tak clear tentang pajak. Jadi apa beza pajak dan jual ni? Kalau tuan-puan jual balik emas ni nak guna duit, harga emas hari ni mungkin RM600 lah. Kita ambil RM600 per gram. Ya, ini kita jangkakan saja, anggarkan saja. Jadi kalau jual balik emas, kalau gold bar dan dinar, iaitu emas 999, spread jual balik maknanya beza untuk harga beli dan harga jual balik 9 ke 6%, 6 ke 9%. Ya, bagi barang kemas 916, tuan-puan kalau nak jual balik, tuan-puan tahu tak spread dia sangat tinggi kalau jual balik ke kedai emas 20 ke 40%. Ni kalau jual balik kedai emas biasalah, kedai emas. Okey, sekarang public gold pun ada barang kemas 999 dan 916. Kalau jual balik barang kemas PG ke PG, barang kemas 916 adalah 13% spread dia. Barang kemas 999 adalah 9% spread dia. Okey, ini kita bagi 3 kategori lah. Kalau nak jual balik emas, untuk dapatkan duit, katalah kan nak guna duit nak buat belanja untuk anak sekolah. Ada emas nak jual balik. Ini antara spread dia lah. Mungkin masa kita beli, contohnya gold bar 1 gram ni, masa kita beli RM480. Harga masa beli tahun katalah 2024. Sekarang kalau nak jual balik 1 gram ni, saya tengok harga dia nak jual balik dalam macam mana? 560. Kata kita bagi 580 lah. Ya, jadi untung RM100. Tapi hak emas ini dah habis, hilang. Kita takkan dapat dah emas kita ni. Dah jadi hak milik orang lain. Tak dapat dah emas. Tuan-puan tengoklah kalau jual dinar ni, dia punya susut nilai ataupun spread antara 6 ke 9%. Jadi dapat untung RM100 sahaja kalau baru beli tahun lepas. Nak jual tahun ni, tahun 2025. Baru untung RM100. Walaupun untung dia
sangat minima. Ya, tambah pula kalau tuan-puan beli emas 916. Nak jual balik dia punya spread antara 20 ke 40%. Maknanya kalau tuan-puan beli tahun lepas, nak jual tahun ni memang takkan untung. Ya, dia kena simpan dalam jangka masa yang panjang. Jadi ini kalau option untuk jual. Memanglah tuan-puan takkan pening kepala dah. Sebab dapat duit lepas tu barang emas ni pun dah jadi hak milik orang lain. Jadi kita dah hilang emas ni, mungkin perlukan masa yang lama untuk kumpul balik nak dapatkan 1 gram. Mungkin pun ramai yang kata dah tak mampu dah nak kumpul emas dapat 1 gram ni sebab harga dah mahal. Ada juga Cik Fauzi design lama, ada juga. Okey, jadi kita tengok pajak pula. Jadi ramai yang tak tahu pajak ni tuan-puan boleh fungsikan cara pajak ni untuk kekalkan hak milik emas tuan-puan di tangan tuan-puan. Juga pada masa yang sama boleh dapat emas. Contohnya kita ada 1 gram. Ya, 1 gram hari ni katalah pergi ke kedai pajak dinilai sebagai RM600. 1 gram. Jadi kalau kita nak pajak 1 gram saja, kita kena tahu nilai marhun. Apa yang nilai marhun ni? Ramai orang masih confused. Apa tu nilai marhun? Nilai marhun ialah nilai yang diberi oleh sesuatu kedai pajak tersebut. Contohnya kan, kita ambil contoh saja. Macam Aranu Exchange yang semalam. Nilai marhun ataupun harga per gram untuk 24K ni 646. Saya ambil 600 supaya mudah kira. So, kalau kita nak pajak 1 gram, nilai marhun dia ialah RM600. Ya, yang dinilaikan oleh kedai pajak itu. Jadi, kalau nak guna duit dalam Aranu Exchange ni, dia mungkin bagi 80% daripada nilai marhun, iaitu nilai pinjaman. Dipanggil nilai pinjaman. Okey. Jadi, daripada 1 gram yang kita nak pajak ni, 80% kalau kira 80 bagi 100 darab 600 dapat RM480. Ni nilai pinjaman kita. Kita akan dapat RM480. Bagi ni kat kedai pajak, dinilaikan contohnya harga per gram hari ni 600, nilai marhunnya RM600 sebab 1 gram saja nak pajak, dan kita akan dapat 80% pinjaman daripada nilai marhun. Siapa di sini yang boleh sampai sini? Okey. Boleh faham sampai sini? Pertama sekali saya nak tanya di sini 100 mata yang memandang, siapa yang pertama kali tahu tentang ilmu pajak ni? Sebelum ni dengar saja pajak tapi tak faham. Ini pertama kali dengar pasal nilai marhun ni, pasal pajak, pasal nilai pinjaman. Boleh komen 1 tak? Okey. Jadi, kalau tuan-puan ada emas, rugi sangat kalau tak fungsikan emas tu untuk membantu kita. Ya, rugi. Jadi, ilmu emas, ilmu simpanan emas ramai yang dah berkongsi dah. Kalau belum ada emas, daftar dulu akaun, kemudian simpan dulu emas untuk supaya nanti masa sesak-sesak boleh buat Arahnu. Instead of nak jual pun boleh, nak Arahnu pun boleh. Kita tengoklah apa kita punya keutamaan nak belanja untuk apa. Terima kasih Mama Sena Rosli, terima kasih join. Okey, kemudian untuk Arahnu kita ada 1% upah simpan. Macam mana nak kira 1% ni? Dan 1% ni daripada apa? Okey, setengah kedai pajak upah dia 1% daripada nilai marhun. Kita cuba kira. Jadi yang ni mungkin kena tanya dan call. Kena tanya. Mungkin kena tanya Aranu Exchange, nak tanya Bank Muamalat, Bank Rakyat. Macam mana kiraan dia? Kita kena tahu kiraan sebelum pergi pajak. Ya, okey. Kalau 1% daripada nilai marhun, boleh tolong jawab tak? Berapa upah untuk sebulan? Ni 1 bulan lah. Ya, kalau 1% daripada nilai marhun dia 1 gram kita nak pajak adalah RM600 dan upah dia hanyalah RM6 sebulan. Boleh faham? Okey, ini kalau upah simpan atas nilai marhun. Ada setengah Arahnu yang bagi upah simpan 1% daripada nilai pinjaman. Yang mana lagi rendah kalau macam ni upah dia?
1% atas nilai marhun ataupun 1% atas nilai pinjaman. Jadi tuan-puan boleh tahu 1% kalau nilai pinjaman kita tadi dapat pinjam berapa? 480 kan? 480. Jadi nilai upah untuk 1 bulan 480 kita ambil senang RM5 lah. Kita senang nak kira. Jadi ini yang tuan-puan kena tahu sebelum pergi Arahnu. Pertama sekali ialah harga per gram dia. Setiap tempat Arahnu, sama ada bank ataupun tempat Arahnu, berbeza harga per gram dia. Sekarang ni senang je, kita boleh call tanya ataupun kita boleh check saja di website ataupun muka buku dia. Dia akan announce harga Arahnu setiap hari. Contohnya macam semalam untuk 24K iaitu 999,646. Tinggi lah ni. Tinggi. Yang 12 yang ni apa? 22.8, 614, ni 916, 22, 592. Kira tinggi lah. Kalau lagi lagi tinggi harga gadaian dia, lagi banyaklah kita boleh dapat duit tersebut, pinjaman tersebut. Ya. Jadi, okey, ini 1% RM5. Jadi tuan-puan akan tahu kalau nak gadai ataupun nak pajak, upah kalau atas nilai pinjaman akan lebih rendah. Sebab nilai pinjaman kita 80%. Kalau upah atas nilai marhun, upah dia akan lebih sikit tinggi lah. Ini contoh untuk kita pajak 1 gram. Hanya bayar upah RM6 sebulan kalau atas nilai marhun. RM5 sebulan atas nilai pinjaman. Tuan-puan rasa okey ke RM5 sebulan ni? Rendah ataupun tinggi? Bagi saya, rendah lah kalau RM5 saja sebulan. Instead of kita pergi jual balik tapi kita buat pinjaman, emas ini milik kita lagi. Ya, jadi ada setengah Arahnu, dia punya tempoh untuk pajak ni, memang kebanyakan Arahnunya 6 bulan. 6 bulan, maksimum 6 bulan. Tapi katalah andaikan tuan-puan tak boleh pergi settle dalam masa 6 bulan ni. Ya, ada setengah Arahnu 6 bulan. Lepas tu lepas 6 bulan ni tuan-puan pergi balik bayar dia punya upah, sambung lagi 6 bulan. Ni dia panggil sambung surat pajak. Jadi emas ni tetap akan jadi milik tuan-puan, tak akan terlelong. Andai kata tuan-puan pergi 6 bulan, bayar upah 6 bulan. Berapa upah 6 bulan? Kita ambil kata nilai atas nilai marhun. 6 darab 6, RM36. Ya. Katalah tak mampu lagi, lepas 6 bulan tak mampulah nak bayar balik RM480 ni. Kan, RM480 yang dipinjam ni tak mampu nak extend pajak. Kalau tak pergi extend, 1 gram ni mungkin terlelong. Jadi, pergi saja bayar upah RM36 untuk 6 bulan, sambung surat pajak. Boleh? Boleh ke faham? Dapat sesuatu tak pagi ni? Ya? Okey. Boleh faham sampai sini? Jadi, kalau ada 1 gram ni pun, terutamanya kan saya tengok ramai yang kontak saya, dia kata saya ada 1 gram dapat hadiah daripada kawan ataupun makcik saya hadiah 1 gram waktu saya kahwin dulu. Sekarang ni saya nak guna duit, saya nak jual. Boleh ke saya jual balik? Macam tu. Sebab tak ada ilmu kan. Jadi kalau jual balik maknanya hilanglah emas ni. Mungkin waktu dapat hadiah tu harga per gram hanya RM200. Sekarang jual balik mungkin dapat RM580. Tetapi emas ni hilang dari pegangan kita. Jadi, untuk mengekalkan emas ini kat tangan, pada masa yang sama dapat duit, buat Arahnu. Kenapa pentingnya emas ni tuan-puan? Inilah cara kita nak fungsikan emas dalam Arahnu. Kalau kita tak ada emas, mungkin kita akan pergi ke bank untuk buat personal loan. Ataupun pergi ke Ahlong untuk buat pinjaman. Ya, yang mana itu dia punya bunga ataupun interest rate lagi sangat-sangat tinggi. Jadi, untuk mengelakkan diri kita terjebak dengan pinjaman Ahlong ataupun personal loan yang interest rate dia lebih tinggi, ada emas, simpan emas, ada emas, buat pajak aja. Even 1 gram ni pun dah RM480 saja, dah boleh dapat RM480. Dah cukup untuk belanja sebulan. Lepas tu buatlah bayaran sikit-sikit. Tuan-puan nak belajar tak cara nak tebus emas ni dengan sikit-sikit? Bukannya terus 480.
Upah tu baru masuk live. Okey, boleh. Saya explain sekali lagi ya, Zati. Katakanlah ini 1 gram. 1 gram emas ni, kalau nak jual balik, akan dapat RM580 hari ni. Tapi apa kekurangan kalau jual balik ni? Kalau jual, lepaslah hak milik emas kita ni, dah jadi hak milik orang lain. Kita nak kumpul 1 gram, mungkin susahlah nak kumpul. Sebab dengan harga emas sekarang yang tinggi, ya, bolehlah kita kumpul 100, tapi mungkin ambil masa 6 bulan juga untuk dapat balik 1 gram ni. Sebulan 100. Okey, jadi kita ada satu lagi pilihan untuk dapat duit pada masa yang sama, emas ini masih lagi hak milik kita. Iaitu cara pajak ataupun cara Arahnu. Okey, ramai orang tak tahu Arahnu ni dan takut dengan Arahnu. Sebab kita dimomokkan dengan Arahnu ni, kalau pergi Arahnu orang yang tak ada duit. Tapi sebenarnya Arahnu ni kita pajak emas dan boleh dapat pinjaman. Arahnu bagi kita pinjaman. Okey, contoh harga per gram Arahnu hari ni RM600. Jadi nilai marhun sebab saya nak pajak 1 gram adalah RM600. Kalau saya nak pajak 2 gram, nilai marhun dia 600 darab 2 lah, 1,200. Okey, itu nilai marhun. Selalunya tempat pajak akan bagi pinjaman dalam 70 ke 80% daripada nilai marhun. 70 ke 80%. Jadi, nak untung ataupun nak dapat duit yang lebih, tuan-puan pilih pajak gadai yang ambil ataupun beri 80%. Contohnya Arahnu Exchange. Contohnya Bank Muamalat. Dia bagi 80% daripada nilai marhun. Kalau di Arahnu Express yang Habib punya tu, saya buat dia bagi 75% saja. Selepas itu, daripada 80% darab 800, kita dapat pinjaman RM480. Ini yang kita akan dapat bila kita pajak 1 gram emas. Okey, jangan lupa juga untuk setiap item yang kita pajak ada nilai ataupun kos upah dia. Jadi macam mana nak kira kos upah? Dia ada 2 cara untuk kira kos upah berdasarkan tempat pajak tersebut. Okey, satu adalah 1% daripada nilai marhun. Okey, kos upah ni dia boleh varies daripada 0.75% ke 1.3%, macam itulah. Jadi kalau kita nak pergi, kita nak pilih tempat pajak yang beri pinjaman yang tinggi, iaitu 80% ke 80%. Tapi kalau kita nak pilih tempat dengan nilai marhun, nilai upah, kita nak pilih nilai upah yang terendah. Kalau boleh dapat 0.75% lagi cantik. Jadi 1% daripada nilai marhun, kalau kita ikut kiraan yang 1% daripada nilai marhun ialah 1% daripada nilai RM600 adalah RM6 sebulan. Itu cara pertama. Kalau 1% daripada nilai pinjaman adalah 1% daripada RM480, jadi dalam RM4.80 sahaja sebulan. Jadi ini adalah penting. Kita kena tanya tempat upah tu sama ada dia kira 1% upah tu daripada nilai marhun ataupun nilai pinjaman. Kalau beza antara dua ni, maknanya nilai pinjaman. Kalau upah atas nilai pinjaman ni lagi rendah. Maknanya kita lagi untung lah. Okey, boleh faham tak siapa tanya tadi? Zati boleh faham? Macam mana nak tahu? Call saja. Semalam saya pun call KPDRM, saya call Bank Muamalat, boleh call saja Arahnu Exchange. Benda ni yang kita tanya. Berapa harga hari ni? Berapa persen boleh dapat pinjaman? Dan berapa upah? Dan upah tu dikira atas nilai marhun ataupun nilai pinjaman. Ya betul, Co-op Bank pun ada. Banyak. Ya, yang saya pernah ada experience, saya buat dengan Bank Muamalat. Bank Muamalat, dia bagi 80%. 80% dan dia punya nilai upah 0.75% atas nilai pinjaman. Maknanya memang rendah lah. Memang rendah. Tetapi apa di bank ni, proses dia sangat lama. Ambil 3 jam proses dia. Okey, Zati tanya, upah ni kena bayar setiap bulan ke? Upah ni setiap bulan ke? Bagus soalan ni. Alright. Upah ni, kalau satu surat pajak, dia punya tempoh selalunya 6 bulan. Okey, selalunya 6 bulan.
Okey, kita tak perlu pergi setiap bulan untuk bayar upah ni. Tak perlu. Katalah kita memang aim nak bayar 6 bulan. Jadi pada bulan ke-6 ni, kita pergi ke Arhanu tu, bayar RM480 tambah upah selama 6 bulan. 6 darab 6, RM36. Berapa jadi ni? Tolong kira. Siapa pandai matematik? Saya dah blank ni. 480 tambah 36. Jadi RM516. Jadi pergi RM516 ni, pergi ke Arhanu bayar, kita akan dapat keluarkan balik 1 gram. Katalah ini untuk 6 bulan. Tapi kalau kita nak tebus dalam masa 3 bulan saja. Ni kata 6 bulan ya. Ini yang maksimum lah. Katalah lepas 3 bulan rasanya bolehlah saya nak tebus dah lepas 6 bulan. Jadi lepas 3 bulan RM480 darab tambah 3 darab 6. Jadi RM480 tambah RM18. Jadi berapa? RM498. Selepas 3 bulan bawa RM498 ni pergi tebus balik, dapat balik 1 gram. Maknanya lebih cepat kita tebus emas tu, lebih murah lah kos upah dia. Boleh faham? Kalau kita nak letak sebulan saja. Ya, kalau sebulan saja, berapa kos upah dia Zati? Kalau lepas kita sebulan kita rasa, dah ada duit lah, nak tebus balik lah, dah dapat dah, orang pinjam duit kita dah bayar dah. Kita hanya bayar RM6, jadi pergi tebus balik hanya bawa RM480 saja. Untung ke? Untung sangat ni. Duit pun dapat, emas pun dapat balik 1 gram. Emas pun dapat balik 1 gram. Untung sangat kan? Ya. Boleh tebus sikit-sikit. Saya akan bagi tips ya, cara nak tebus sikit-sikit. Untung sangat kan? Kalau kita nak jual emas ni, dapat 600, lepas tu nak beli balik, makan masa. Ya, sebab tu emas ni fungsikan. Jadikan dia untuk bantu kita dalam mendapatkan duit. Arhanu Bank Rakyat pun ada, Arhanu Exchange, Arhanu Bank Muamalat, semua ada Arhanu. Kita boleh call tanya sahaja. Nombor telefon boleh dapatkan, lepas tu call tanya. Semalam pun saya pun call tanya. Jadi kita sebelum pergi tu kita dah tahu, kita dah buat kira-kira dah berapa kita boleh dapat. Okay? Alright. Tadi ada tanya, macam mana kita nak tebus sikit-sikit dalam masa 6 bulan? Alright. Kita dah pinjam RM480. Lepas tu upah 6 bulan, RM36. Ini kita dah tahu dalam masa 6 bulan. Kita nak buat sikit-sikit. Kalau tak sempat tebus lama, barang tu kena lelong. Okey, ni soalan bagus, saya dah explain tadi, tapi mungkin puan terangkan dulu. Bukan kita tak pergi setiap bulan. Kita tak pergi setiap bulan. Okey. Bukan kita pergi setiap bulan. Kita boleh tanya sebab setiap Arhanu ada bank account dia. Ada bank account. Macam saya Arhanu Express pun dia ada WhatsApp kan bank account. Lepas kita bayar tiap-tiap bulan tu kita boleh bagi saja slip tu kat dia. Dan pada masa yang sama kita simpan slip. Boleh bayar online. Betul. Boleh bayar online. Sangat best. Yang ni tadi saya dah explain. Yang ni kita 1% lah. Kita ambil 1% atas nilai marhun. Contoh. RM516 kan? Kos upah dengan kos pinjaman. Kita boleh plan untuk bayar tiap-tiap bulan tanpa pergi ke bank ataupun tempat Arhanu pun. Hanya bayar online dan simpan kita punya bukti bayaran ataupun boleh pas saja bukti bayaran tu kalau ada nombor WhatsApp. Okey? Jadi, RM516 ni, 516 bahagi 6 bulan, RM86 je sebulan. Bayarlah. Kita minta nombor akaun daripada tempat Arhanu tu. Lepas tu, kita boleh bayar bulan pertama RM86, simpan slip dia. Bulan kedua RM86, simpan slip dia. Lepas tu WhatsApp juga slip ni kepada nombor, ya Allah, sebut pula.
bagi juga slip ni kepada tempat Rahnu tu. Lepas bulan ke-6 ni, dah cukup semua, boleh pergi balik emas kita. Pergi ambil balik emas kita. Ini cara bayaran sikit-sikit supaya emas kita boleh ditebus dalam jangka masa 6 bulan. Kita dah plan siap-siap. Boleh? Siapa yang tanya tadi? Kalau saya terlepas pandang soalan, boleh terus tanya balik. Boleh faham ke? Okey. Tadi ada yang tanya balik. Kalau kita tak sempat tebus dalam masa 6 bulan tu, akan terlelong ke emas kita? Okey, akan terlelong ke? Tadi saya dah terang kat sini. Saya buka balik kat sini ya. Okey, tempat Rahnu selalu ya, betul Izan. 480 ni nilai pinjaman. Okey, sebab ada yang baru masuk, saya ulang balik sikit ya. Harap yang dah tengok tu boleh hadam lagi sekali. Kita ulang-ulang belajar ni sebenarnya lebih faham. Ini kita baru buat simulasi dengan 1 gram. Kita juga boleh buat simulasi dengan 1 dinar 10 gram. Okey. Overlap. Saya overlap ni, kalau emas tinggi boleh overlap. Kalau emas rendah apa jadi? Itu risiko dia. Kalau emas ribu-ribu. Okey, kejap Tadi yang baru masuk, kalaulah saya nak pajak 1 gram ni, nilai marhun dia 600, 1 gram je RM600, jadi dapat 80% daripada nilai marhun. Dapatlah RM480. Jadi dia ada 2 cara untuk kira upah berdasarkan tempat yang kita nak pinjam tu lah. Upah dia 1%. Dia selalunya upah antara 0.75% dan 1.3%. Saya ambil yang paling tengah-tengah, 1%. Sama ada upah boleh kira daripada nilai marhun. Kalau 1% daripada nilai marhun, RM6 lah. Ya, kalau 1% daripada nilai pinjaman kita 480, RM4.80 sebulan. Okey. Jadi dalam tempoh 6 bulan ni, kalau tak dapat nak tebus balik, apa nak buat? Jangan biar saja tuan-puan, sayang emas ni. Jangan biar. Pergi ke Rahnu, sediakan upah RM36, iaitu upah RM6 darab 6 bulan. Pergi sambung surat pajak ni. Okey, siapa yang tanya tadi? Kalau yang terlelong tu, ada setengah tempat, dia boleh sampai 18 bulan, tuan-puan. Macam Rahnu Exchange, 18 bulan. Rahnu Express, 9 bulan. 9 bulan ya? Jadi, yang mana belum mampu, pergi extend ataupun panjangkan surat pajak tu dengan bayar upah saja. Betul Mikanko. Ada Agrobank, Bank Muamalat, dia sampai 18 bulan. Maknanya bukannya 18 bulan terus tu. Setiap 6 bulan kita kena pergi dan bayar kos upah saja. Boleh. Ya. Jadi lepas kita pinjam tu, kita kena buat plan lah macam mana kita nak buat bayaran. Ya, bayar 6 bulan, kalau bayar 4 bulan ada diskaun. Masya-Allah. Itu soalan yang bagus. Macam mana? Okey. Tadi saya buat simulasi untuk bayar dalam masa 6 bulan. Sekarang 1 gram ni saya buat simulasi nak buat bayaran dalam masa 4 bulan. Jadi pinjaman adalah RM480. Upah dia akan berkurang lah sebab 1% daripada nilai marhun, katakan setiap bulan 1%. Jadi setiap bulan RM6 kan setiap bulan. Kalau 4 bulan sahaja, nak tebus dalam masa 4 bulan, 6 darab 4. Maknanya hanya RM24. Upah dia berkurang. Co-op bank dia ambil siap-siap kos upah. Sebab itu setiap tempat dia berlainan. Jadi kita kena call tanya dulu. Okey, macam tanya tadi. Kan kalau simpan 4 bulan, saya nak tebus 4 bulan boleh dapat diskaun. Diskaun dia adalah pengurangan dalam kos upah. Tadi kalau dalam masa 6 bulan, kos upah dia RM36. Tapi kalau tuan dapat tebus dalam masa 4 bulan, kos upah dia RM24 saja. Jadi 480 tambah 24, jadi RM504 saja bayar. Boleh dah dapat balik 1 gram yang dipajak. Okey, ini kita buat 1 gram simulasi. Kita buat dengan nilai rendah sikit supaya semua orang boleh faham. Kejap ya. Semua orang boleh faham.
Sekejap ya tuan-puan. Ada sikit gangguan. Ya. Ya. Boleh faham? Ini untuk simulasi 1 gram. Ada lagi soalan tak? Siapa yang baru masuk Mikan Kotko? Alright. 0.8% nilai 5K ke atas. Ada tempat tu bank mana tu Mikan Koko? Setengah tempat dia sama je. Ada sebab tu dia berbeza-beza. Kita kena tanya sama ada bank ataupun tempat Arahnu tu sendiri, ya. Agrobank. Okey, Agrobank. Jadi ada yang suka kat bank sebab lebih rendah, ada yang suka dekat tempat Arahnu, dan untuk Arahnu kat upah simpan hari-hari. Betul, betul. Kalau ada Arahnu simpan hari-hari lagi untung. Boleh bagi tahu saya tak? Boleh share sikit. Kat mana yang Arahnu simpan dia kira hari-hari punya Arahnu? Arahnu mana? Boleh share tak tuan-puan selalu pergi Arahnu kat mana? Saya pernah buat kat bank muamalat tapi proses dia sangat-sangat lama. 3 jam macam tu nak isi form, nak test apa semua. Jadi kalau orang yang ada masa bolehlah pergi. Sebab tu selalunya orang pergi ke Arahnu yang biasa ni kan. Sekejap nak beli balik kita boleh jual semua ke? Siapa kata ni? Okey. 504 tebus lepas 4 bulan maksudnya tebus. Alright. Tadi mungkin masuk lewat ya Anfarah. Pinjaman kita RM480. Tetapi kita ada upah simpan RM6 sebulan. Jadi 480 tambah upah simpan RM24 jadi RM504. Itulah kita tebus nilai pinjam dengan upah. Kalau jual balik kita beli jual semula. Assalamualaikum. Kalau nak jual balik yang kita beli boleh jual semua ke? Arahnu best. Nak jual balik emas ke? Macam ni. Terpulang kalau nak jual balik memang dah tak nak lah. Boring dah simpan emas ni. Nak jual balik semua emas. Boleh je jual balik. Ya. Boleh je jual balik. Gold bar tahun 2000 boleh buat overlap. Sekarang dah kat bank ke? Okey, overlap ni ilmu yang kalau salah guna memang akan terjerat. Jadi boleh buat tapi hati-hatilah. Kena plan juga untuk bayar. Kalau tidak, kita akan terhilanglah emas tu ya. Dalam online PG, kalau jual balik boleh beli. Boleh beli balik. Okey. Jadi, tuan-puan, kalau ada fizikal, tuan-puan senang. Ada pilihan. Nak pergi ke Arahnu yang mana tuan-puan nak buat. Kalau tuan-puan ada emas online, fizikal, online, di account Gap, tuan-puan juga boleh Arahnu emas ni. Ya. Boleh Arahnu emas ini di dalam account emas Gap. Tapi yang ni tak ada option untuk kita pilih lah. Dia memang bagi 60% daripada nilai marhun. Kemudian dia punya upah 1%. 1 gram boleh semua? Boleh. Alright. Okey, Cik Farah baru masuk live. Okey, kalau baru masuk live, kita buat simulasi pula untuk 1 dinar. Siapa nak buat simulasi untuk 1 dinar ni? Siapa nak saya buat simulasi untuk 1 dinar? Kita nak jual ataupun nak pajak? Okey. Tadi kita dah buat simulasi untuk kalau nak guna dalam RM480. 1 gram pun dah okey. Okey Cik Rozina. Okey, 1 dinar. Hari ni katalah harga nak jual ataupun nak pajak tempat tu RM600. Saya ada 20 gram nak pakai RM10,000 just jual atas Arahnu. Kalau ada 20 gram buat kiraan kalau sesuai untuk boleh ataupun mampu untuk balik sebelum tu 20 gram tu seketul 20 gram ataupun 5 gram atau 10 gram. Boleh kalau nak pakai duit hari ni hujung bulan bayar selepuk lagi untung sebab kos upah dia akan rendah. Okey, kalau jual 1 dinar hari ni berapa? Okey, 1 dinar ni 4.25 gram. Seketul RM50. Seketul 50. Tadi siapa ni? Azman. Seketul 50. Okey.
Oh, kalau seketul 100 gram. Kalau seketul 100 gram nak guna 10,000. Boleh saja pergi Aranu 100 gram. Okey, saya kira Kalau 80%, darab 100 gram, katalah 60,000 hari ni. Dapat 48,000 kan? Boleh dapat sampai 48,000 tapi nak guna 10,000 je. Boleh. Boleh minta untuk guna 10,000 saja. Maksimum kita boleh dapat 48 tapi kita nak minta rendah boleh. Boleh. Ya. Kalau 20 gram 80% darab 20 gram hari ni dalam 12,000 katakan. Dalam 9,600. Boleh. Boleh kalau kita nak guna 1,000 saja. Walaupun kita pergi pajak 20 gram, kita boleh minta, saya nak guna 1,000 lah. Saya tak nak lah guna sampai 9,000. Supaya kita kenal siapa kita. Kita boleh bayar ke tak. Kita boleh plan cara bayaran kita. Alright. Berbalik kepada kisah 1 dinar. Tadi saya dah buat simulasi untuk 1 gram. Sekarang 1 dinar. Tuan-puan, semalam Era Fazira kan kahwin dapat sampai berapa dinar? 24 dinar. Inilah dinarnya. Kalau siapa yang belum nampak, belum tengok lagi. Ya, 1 dinar 24 keping. Betul, 24 dinar. 24 dinar ni darab 4.25 gram. 24 darab 4.25 gram. 102 gram. 102 gram, tuan-puan. Nilai dia 60,000. 62,000 lebih. Yang kalau yang belum pernah nampak dinar dalam dekat-dekat, inilah dinarnya yang boleh dikeluarkan daripada kad ni. Kalau nak buat mas kahwin, 1 dinar yang kecil ni, harga dia hari ni, jom saya tengok harga. Harga dia hari ni 2,600. RM2,600. Okey, berbalik kepada kisah 1 dinar 4.25 gram, katalah harga per gram RM600. 4.25 darab RM600. Jadi ini yang bagi kan. So nilai marhun dia, nilai marhun untuk 1 dinar kalau nak pergi pajak RM2,550. Kalau nak jual hari ni, boleh tengok harga jual ni, 1 dinar jual balik akan dapat 2,378. Okey, 1 dinar ni saya beli pada tahun 2020. Waktu tu harga dalam 1,000 saya rasa. Okey, 1 dinar ni saya beli pada tahun 2020, harga 1,000 saja. Jadi kalau saya dah jual tahun 2025 ni pada harga 2,378, jadi saya dah untung 1,378. Okey, diambil kira cost spread dia 6 ke 9%. 1,378. Boleh? Ini kalau saya jual balik, maknanya saya dapat untung ni lah. Lepas tu emas ni hilang daripada tangan saya. Oh, Puan Mariana nak tanya 100 boleh simpan. Bukan, tak perlu setiap bulan. Tak perlu setiap bulan. Puan Mariana boleh isikan. Siapa yang berminat nak tahu macam mana nak buat simpanan emas, boleh isikan di beg biru tu. Nanti saya akan kontak. Jadi, 1 dinar ni tuan-puan susahnya nak dapat. Dulu saya beli RM1,000. Sekarang nak beli RM2,600. Ya, RM2,600. Apa maksud 6% spread tu ya? Soalan yang bagus. Okey. Spread ni ialah beza harga beli dan harga jual. Okey, contoh. 1 dinar hari ni, kalau beli 1 dinar, kalau beli 2,613. Kalau jual 2,378. Beza dia, 2,613 tolak 2,378. Beza dia RM235. Maknanya kata, ia adalah perbezaan di antara harga kita beli emas dan harga kita jual emas. Spread 235. Sebab itu, kalau beli emas hari ni, jual esok memang tak menguntungkan. Malahan rugi. Tapi sebab emas ni, saya dah beli
2020 pada harga RM1,000, saya jual sekarang pada harga 2,378, dah ditolak spread 6 ke 9%, saya dapat untung 1,378. Okey. Walaupun ada spread 6 ke 9%, tapi sebab saya dah simpan, dah lama dah beli, jadi kenaikan harga tu lebih tinggi daripada harga spread. Saya still untung. Tapi kalau beli semalam, hari ni nak jual, harga emas tak sempat naik, susut nilai dia ataupun perbezaan dia 6 ke 9% ni RM235, kita berada dalam kerugian. Sebab itu simpan emas ni bukan untuk short term, bukan untuk jangka masa pendek, tetapi simpan emas ni untuk jangka masa setahun, 2 tahun ke atas. Kenapa saya kata setahun? Sebab tahun ni 2025, daripada Januari hingga sekarang, harga emas dah naik 40%. Bulan Januari hari tu harga emas 400 lebih, sekarang dah 600 lebih. Boleh, pekerja asing boleh simpan emas asalkan ada pasport, ataupun bagi pekerja Indonesia ada KTP, memang kena ada pasport lah. Jadi follow saya, isikan borang biru tu, nanti saya akan bantu. Berbalik kepada kisah 1 dinar ni. Panjang cerita kita, tak habis lagi 1 dinar ni. Jadi 1 dinar ni bukan 1 gram. Ini 1 dinar, ini 1 gram. 1 gram memang 1 gram, 1 dinar 4.25 gram. Okey, 4.25 gram. Jadi nilai marhun dia bila 4.25 gram, 4.25 kali 6 gram kali 600, jadi nilai marhun dia 2,550. Boleh sampai sini? Okey. Jadi kalau nak pergi pajak, kita pilih yang bagi 80% daripada nilai marhun. Jadi 80% daripada 2,550. Jom kita kira berapa kita boleh dapat. 80% darab 2,550. Jadi dapat 2,040. Jadi 2,040 ni ialah nilai pinjaman yang boleh kita pinjam daripada Arahnu yang kita dapat. Arahnu bagi kat kita, kita pinjam. Okey, ini nilai pinjaman. Ini nilai marhun. Boleh sampai situ? Boleh ya? Okey. Selain daripada nilai pinjaman, nilai marhun, nilai pinjaman, benda yang ketiga yang kita perlu tahu ialah kos upah. Okey, kos upah ni di antara 0.75% hingga 1.3%. Dia ikut tempat. Jadi, katakanlah saya ambil 1% kos upah. Ya. Jadi, dia ada 2 cara pengeraan pula. Sama ada 1% atas nilai marhun. Dia ikut tempat juga. Salah satulah ni. Ya, tempat tu sebelum pergi kenalah call dulu. Ataupun 1% atas nilai pinjaman. Boleh? Kalau nak jual balik emas ni boleh jual pergi je atau boleh tempat lain. Emas ni boleh jual kat mana-mana. Adik saya bawa pergi ke Mekah jual emas 1 dinar ni diterima. Harga pun tinggi juga, diterima. Ya. Okey. Puan Rasmah tanya, kena fizikalkan dulu dari gap. Kalau puan nak buat Arahnu dalam gap pun boleh, tapi dia 60% lah saja. Kalau nak fizikalkan tempat Arahnu yang lain, kalau nak buat Arahnu tempat lain, kena fizikalkan lah. Jadi terpulang lah. Kat dalam gap pun boleh Arahnu juga. Ya, alright. Jadi kita kira, kalau 1% daripada nilai marhun ialah 1% darab 2,550. Berapa kos upah dia? RM25 kan sebulan. RM25 50 sen sebulan. Betul? Kalau 1% daripada nilai pinjaman, 1% darab 2,040. Maknanya RM20.40 setiap bulan. Jadi kat sini dah nampak beza dah. Ya, mungkin tempat tu kita tengok harga. Ada tempat, first kita tengok harga tempat tu bagi. Ini saya ambil 600 lah. Ada setengah tempat 640 dan lain-lain. Kemudian kita kira nilai pinjaman berdasarkan tempat tersebut. Sebab nilai pinjaman kat tempat Arahnu sama ada 70% hingga ke 80%. Kita pilih yang tertinggi. Kos upah sama ada dia kira kos upah atas nilai marhun dapat lebih tinggi ataupun kos upah atas nilai pinjaman lebih rendah. Jadi kalau boleh kita nak kos upah atas nilai pinjaman. Kita nak harga yang tinggi
kita nak persen pinjaman yang tertinggi 80% dan kita nak kos upah yang rendah. Kos upah yang rendah kalau dikira atas nilai pinjaman lagi rendah. Jadi total pinjaman kita ialah 2040 diberi dekat kita dan jangka masa ataupun tempoh pinjaman ni 6 bulan. Boleh? Boleh ke sampai sini? Ini simulasi untuk 1 dinar. Okey. Rasa beratnya kalau tengok 2040 ni kan. Macam mana nak bayar nanti? Ya? Okey, tak apa. Kita buat simulasi untuk bayar dalam masa 6 bulan. 240 kita ambil upah atas nilai marhun lah. Ya. 25 darab 6 bulan. Okey, jadi saya tulis ni total upah 6 bulan. Berapa? Jadi 25 darab 6. 150. Ini kalau kita nak 6 bulan tau. Tapi sebenarnya kita boleh tebus dalam masa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, terpulang. Saya buat maksimum 6 bulan. Okay? So, berapa yang kita perlu bayar kalau nak tebus balik dalam masa 6 bulan? 2040 tambah 150. 2190. Ini dalam masa 6 bulan. Ada tak siapa-siapa nak tanya sini, kenapa saya nak Arahno ni? Kenapa nak Arahno ni? Buat apa nak Arahno? Sebab nak guna duit. Nak guna duit buat apa? Ini bulan 1 ni anak nak masuk sekolah. Anak nak masuk tingkatan 1, nak pergi sekolah asrama, kena bayar 1,000 lebih. Lepas tu, ada lagi sekolah tadika anak, 1,000 lagi, nak guna 2,000. Mungkin nak Arahno sebab nak bayar duit sekolah anak. Ya betul, Puan Rasmah 60 ni. Jadi fizikal kan lebih untung. Charge untuk fizikal kan, tengok kepada berapa gram. Ya, saya habiskan ni dulu. Kejap lagi, Puan tanya sekali lagi. Kalau Arahno melalui gap 6 bulan saja. Betul, betul. Sebab itu ada pro and cons. Dalam gap mudah, tapi kos dia, pembiayaan dia rendah. Duration dia atau tempoh dia rendah, sekejap. Jadi kalau ada option, lebih baik keluarkan kepada Arahno kat tempat lain. Ya. Okey. Ini dalam masa 6 bulan, ini adalah total yang kita perlu bayar. Ya Allah, banyaknya 2,190 6 bulan. Macam mana nak buat? Okey, tak apa. Kalau kita nak plan untuk bayar dalam masa 6 bulan, ya, charge ikut gram. Kita plan siap-siap. Maknanya apa-apa pun kita kena plan, tuan-puan. Jangan pergi Arahno tanpa buat apa-apa planning. Ya, jangan buat pergi tanpa buat apa planning. Jadi, 2,190 bahagi 6. Dah kenapa bahagi 6 ni? Kejap, sorry. 2,190 kita bahagi 6 bulan. Maknanya, setiap bulan kita paksa diri kita untuk bayar RM365 selama 6 bulan. Okey. Macam nak bayar ni, bayar sikit-sikit lah. Tempat pajak tu dia akan bagi nombor akaun untuk bayar balik Arahno. Jadi kita bayar RM365, kita simpan slip. Dan kita bagi slip tu kat tempat pajak setiap bulan. Secara konsisten. Ya. Tuan-puan Arahno ni macam buat pinjaman. Tapi pinjaman kita bersandarkan emas yang kita ada. Jadi, ini pinjaman. Setiap kita pinjam, kita kena bayar kan? Jadi, kita paksalah diri kita untuk bayar. Kalau tuan-puan tak buat Arahno, nak duit, tuan-puan ada satu lagi option pergi pinjam kat bank. Kalau pinjam kat bank pun, tuan-puan kena bayar kan? Kena juga bayar setiap bulan. Lebih baiklah kita buat Arahno, sandarkan pada emas kita ni dan bayar. Paksa untuk diri bayar untuk dapat balik emas. Kalau nak bayar lamsam ke hujung bulan 6 ni pun lagi bagus. Ya. Boleh kumpul sikit-sikit sampai 2,190 tu untuk bayar lamsam. Itu yang terbaik lah. Tetapi ada setengah orang yang dalam masa 6 bulan tu tengok-tengok dah 6 bulan aku tak ada duit pun nak pergi bayar. Ada setengah orang 6 bulan tak sempat nak kumpul duit nak pergi bayar. Ada siapa pernah jadi macam tu tak?
Ada setengah siapa-siapa yang pernah jadi macam ni. Ranu tiba-tiba dah sedar-sedar dah 6 bulan. Sedar-sedar dah tak sempat nak pergi bayar, dah terlelong. Siapa macam tu? Tebus balik dari gap, wajiblah kita bagi 6 bulan, kita bayar upah simpan pembiayaan setiap bulan. Betul-betul. Okey, kalau ada bulan ke-6, 2,190, lagi bagus. Boleh pergi bayar terus. Ini option 6 bulan yang tak ada duit secara sedebuk. Nak paksa untuk bayar, nak dapat balik 1 dinar 6 bulan. Tuan puan nak tahu tak kalau dalam masa 12 bulan macam mana nak buat bayaran? Berapa pula bayaran dalam masa 12 bulan? Sebab tuan puan, katalah 6 bulan tak dapat bayar, tuan puan jangan biar je emas tu macam tu. Tuan puan boleh extend surat pajak selama lagi 6 bulan. Ya dok, maksudnya kita tak display untuk ansuran. Betul. Okey, kalau dalam gap, kita tak boleh bayar bulan-bulan. Kita bolehlah transfer bulan-bulan tapi slip tu kita simpan sendiri. Yang kita tak boleh nak update sebab dalam gap dia memang kira terus lamsam. Tapi tak apa, kita boleh bayar bulan-bulan dan simpan slip tu sendiri. Lepas 6 bulan kita upload semua slip ataupun bagi slip tu dekat branch. Ya. Okey. Alright. Soalan okey letu. Kita pergi page baru. Katalah 1 dinar tadi kita ambil pinjaman 2550 Pinjaman 2550. Upah 25.5 sebulan. Lepas tu okey letu kata, kita set 6 bulan, lepas tu 3 bulan dah nak tebus. Macam mana? Ini lagi bagus. 3 bulan. Set 6 bulan tapi 3 bulan dah nak tebus. Kalau nak tebus 3 bulan lagi bagus. Pinjaman dia 2,550. Upah dia RM25, 25.5 darab 3. Maknanya upah 1% tu hanya untuk 3 bulan. Jadi boleh jimat dekat kos upah. 76 tambah 2550. Jadi total untuk pinjaman ataupun bayaran selama 6 bulan hanya 26.50 sen. Pergilah bayar baliklah masa 3 bulan tu, dapatlah balik 1 dinar ni. Boleh? Maknanya lagi cepat kita tebus emas tersebut, lagi rendahlah kos upah dia. Okey? Jadi bagi yang macam businessman, yang buat perniagaan, yang memang nak pajak untuk dapat modal. Lepas tu untung, dia dah tahu dah, untung dia akan dapat dalam masa 2 minggu, 3 minggu. Boleh dah plan untuk terus saja tebus balik, tak perlu tunggu 6 bulan. Okey? Tempoh 6 bulan tu maksimum. Kalau dapat tebus sebulan lagi bagus. Upah dia lagi rendah. Kat kos upah tu yang kita untung. Arahnu PG tak boleh transfer and nak pergi sendiri bawa cash. Itu yang susah. Arahnu PG. Okey. Jadi, lepas ni kita ada pilihan. Selain daripada PG, boleh juga pergi ke Arahnu lain. Kita Google je senarai Arahnu. Dia akan keluar Arahnu Exchange, Arahnu KPDRM. Lepas tu Bank Muamalat, Bank Rakyat. Semua dah ada. Tadi ada seorang puan tu dia buat bank, Agro Bank. Jadi itu kita punya option lah, pilihan. Lepas ni saya pun cuba banyak tempat sebelum tahu nak bezakan yang mana yang terbaik. Kita rasa kita pergi tempat yang terdekat tu sebelum mudah. Tetapi bila buat kira-kira balik, ya Allah, dia ambil harga rendah. Lepas tu dia bagi pinjaman 75%. Upah pula atas nilai marhun. Jadi semuanya merugikan saya. Tapi saya belajar sesuatu lah. Lepas saya pergi tempat tu, saya belajar sesuatu. Dan saya kongsikan dengan tuan puan. Saya pergi kat Bank Muamalat. Memanglah dapat 80%, 0.75%. Upah atas nilai pinjaman memang rendah. Tetapi saya kena perlu tunggu 3 jam kat situ. Nak isi form, bla bla bla, banyak benda. Boleh nak dapat rendah tapi saya pula habis masa kat situ. Jadi ada pro and cons daripada nak pergi ke bank ataupun nak pergi ke tempat Arahnu yang lain. Okey, apa lagi soalan? Beli emas fizikal ada ke Arahnu? Arahnu ni dia ada masa-masa dia buat lelong. Tapi lelong tu bukannya terus kita boleh beli masa tu. Kita kena isi form bayar RM5. Maknanya kena bid dengan orang lain bayar RM5. Lepas tu dia, kalau berjaya baru dia akan panggil balik. Jadi
Cara tu mudah untuk beli emas tuan-puan. Kalau tuan-puan belum lagi simpan emas, tuan-puan dah belajar pasal Arahno ni, dah tahu kebaikan Arahno ni. Kalau ada duit akan habis. Tapi kalau ada emas, emas ni boleh diulang-ulang untuk kita fungsikan jadikan duit. Jadi, bagi tuan-puan yang belum lagi ada simpanan emas, saya nak ajaklah tahun 2026 ni depan dah dekat. Tuan-puan simpanlah dalam akaun emas Gap ni, kumpul sikit-sikit. Bagi tuan-puan yang ada RM100, mula dengan 100. Contohnya saya ada 2 gram ni. Betul kan Kak Ros? PG cepat. Lepas tu Arahno lain pun cepat juga. Okey. Baru beli semalam lagi 4 gram. Alhamdulillah, tahniah. Sis nak tanya, kalau kat pajak berapa pun pinjam duit yang sesuai harga emas boleh dapat, harga upah tetap sama. Harga upah dia ikut bulan. Ya, harga upah dia ikut berapa persen dan ianya setiap bulan sama saja. Dia tak ada macam bank atas interest atas baki lah apa, tidak. Macam tu. Teman saya pun bank, saya tak buat pinjaman bank. Jadi sebab kita ada emas, kita fungsikan emas. Jadi bagi tuan-puan yang belum ada emas kat sini, saya nak ajak buatlah simpanan emas. Simpanan emas dengan Public Gold ni senang sebab tuan-puan boleh mula RM100 saja top up. Dia guna FBX online banking. Katalah nak beli ataupun nak dapatkan emas ni RM100 je. Dah dapat 0.1631 gram. Lepas tu bayar macam biasa. Emas kita dikumpulkan di sini. Okey, dikumpulkan. Ya Allah. Dikumpulkan di sini. Boleh tengok berapa gram emas. Dah cukup 4.25 gram. Keluarlah 1 dinar ni. Keluarkanlah 1 dinar. Account Gap ni bukan saya nak suruh kumpul sampai 1 kilo kat sini. Ya. Public Gold kata simpan terus keluar fizikal. Emas yang bagus ialah bila kita beli emas, terus dapat emas. Ya, terus dapat emas. Nak daftar macam mana? Okey. Tolong salin nombor saya ni. Ini nanti tolong wasabi saya. Ambil gambar. Lepas tu boleh saja klik di butang di beg biru tu untuk juga isikan detail. Okey, lini kedai tadi saya dah terangkan. Ini boleh siapa nak mendaftar akaun, mulakan simpanan emas, terus isi di beg biru, mula hari ini. Tuan-puan, Public Gold ni mudah sebab daftar percuma saja. Percuma saja. Saya jawab soalan lini dulu Tadi saya dah terangkan, Kak Azma dah terangkan. Okey. Untuk kita pajak, contohnya 1 dinar ni. Kita boleh tengok nilai di setiap tempat Arahno tu. Berapa nilai hari ni? Berapa harga hari ni untuk pajak? Jadi, kita boleh tengok juga berapa dia ambil. Daripada situ kita boleh kira nilai marhun. Lepas tu berapa peratus pinjaman berdasarkan nilai marhun tu. Paling maksimum 80%. Kalau 80% kita dapat ini. Kos upah ada pelbagai. Kalau berbagai tempat dia berlainan kos upah dia. Jadi kita kena call dan tanya. Jadi kita tanya kos upah dia atas nilai marhun ataupun atas nilai pinjaman. Kalau 1% atas nilai marhun, kos upah dia atas nilai marhun RM25. Contohnya kan. Kalau 1% daripada nilai pinjaman RM20. Maknanya kalau kita ada pilihan, pilih tempat yang bagi kos upah persen dia atas nilai pinjaman, bukan nilai marhun. Boleh. Boleh lini. Jadi, kos upah ni adalah setiap bulan. RM20 ni adalah setiap bulan. Tempoh pinjaman yang Arahno bagi selalunya 6 bulan. Jadi, kalau dapat tebus dalam masa sebulan, bayar kos upah dia RM20 je. Kalau nak tebus dalam masa 2 bulan, kos upah dia RM40 je. Lagi cepat kita tebus, lagi rendah kos upah dia. Boleh? Boleh, Tayalan, boleh. Boleh pajak. Pajak ni di Arahno ni untuk semua golongan. Dia tak kira bangsa, tak kira agama. Boleh. Okey, boleh pajak. Okey. Boleh Kalau nak belajar lagi, boleh isi borang biru. Nanti daftar akaun percuma saja untuk cara simpan emas. Doktor, saya pergi Arahno Bank Rakyat. Masa nak tebus balik 6 bulan dapat keuntungan balik sebab katanya harga emas naik. Betul tak? Kalau harga emas naik tu, yalah. Betul. Kejap saya ambil gambar.
Kak Ros, ini saya jawab kemudian nanti kat mana paling okey? Oh, tengok dah restricted dah. Dah tengah kena restricted dah. Saya tak tahulah apa yang saya... Mungkin saya sebut nombor telefon kot kan? Okay, dah live kena restricted. Okay, tak apa, it's okay. Tapi pagi ni, at least bolehlah dapat sikit ilmu kan. Yang mana pertama kali dengar pasal pajak apa semua ni. Tolong tap-tap screen, tolong komen-komen lagi. Boleh ke? Boleh tanya. Boleh tanya. Boleh tanya juga. Okay. Nanti saya akan pergi, saya akan tanya juga. Selalunya kita call dulu tempat tu. Kita boleh tanya. Tak perlu walk in, kita call. Boleh tanya. Sebabnya semalam pun saya call KPDRM, Rahno Exchange. Boleh call je. Kadang-kadang ada tempat yang memang dia ada nombor giliran. Kalau call tak pagi-pagi, tiba-tiba call dia kata nombor giliran dah habis. Contohnya Bank Muamalat pun dia pakai nombor giliran. Kena booking untuk Rahno. Jadi tempat-tempat macam ni kita kena tahu dulu. Tengok Bank Muamalat, dia bagi 80%, 0.75% kos upah atas pinjaman. Tapi nak pergi dia kena booking. Macam Rahno Express, KDE semua tu boleh walk in je. Mungkin saya tulis nama bank kot. Mungkinlah kot. Tapi tak apa ya. Yang penting hari ni belajar sesuatu. So kita recap balik apa yang dah kita belajar. Tadi kita belajar cara nak pajak 1 gram. Tuan-puan adik-adik yang ada 1 gram tu, jangan ingat 1 gram ni kecil. Alah, aku ada 1 gram saja, kan? 1 gram ni pun bernilai sebenarnya. Ya, 1 gram ni kalau nak guna duit untuk bayar yuran ke, yuran bulanan ke, nak buat apa-apa, sewa rumah ke, kan? Boleh pergi pajak dulu kat Rahno. Nilai marhun dia RM600, kita boleh dapat 80% dalam RM480. Kemudian kos upah ada 2 cara kiraan berdasarkan tempat tersebut, sama ada dia 1% atas nilai marhun ataupun 1% di atas nilai pinjaman. So kalau tengok dua-dua ni, kalau dapat tempat pajak yang 1% atas nilai pinjaman tu, lagi untung. Okey. Jadi, tempoh selalunya 6 bulan. Tapi kalau tak dapat nak tebus dalam masa 6 bulan tu, jangan pula mendiamkan diri. Pergi dan bayar hanya kos upah saja untuk sambung surat pajak. Ini ramai yang tak tahu. Ya, untuk sambung surat pajak tu. Alright. Jadi, so ada tempat yang kena buka sil. Ada tempat yang tak kena buka sil. Macam Co-op KPDRM, saya call semalam, dia kata dia tak buka sil kecuali item 50 gram ke atas. Jadi kalau item 1 gram, 1 dinar ni tak buka sil, dia boleh terima saja. Ya, jadi kita boleh call dan tanya. Jangan risau. Jadi ini ialah cara untuk fungsikan emas. Ya, saya dah pukul apa ni? Dah pukul 8. Okey, esok ke malam ni saya nak ajar untuk buat dana Rotex. Ya, saya nak share dana Rotex dengan emas. Siapa nak tahu? Ini memang sangat best. Bila saya buat ini, tahu ilmu ni memang sangat best. Maknanya, untuk bayar Rotex, katalah 1,000 setahun, selalunya kita struggle nak kumpul. Tiap-tiap tahun 1,000. Lepas tu, tak adalah duit saya bulan ni banyak sesak nak bayar Rotex semua. Kan? Jadi, kalau tuan-puan tahu tentang dana Rotex emas ni, insya-Allah, tiap-tiap tahun tuan-puan tak perlu struggle nak simpan duit sebab emas ni akan keluar masuk untuk dana Rotex. Boleh. Jadi follow saya dulu, insya-Allah. Kita akan bertemu lagi. Kalau follow saya akan dapatlah nanti notification bila saya live. Kita bertemu nanti. Sekarang saya nak pergi ada kelas pula nanti pukul 8.30. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih yang menonton. Ashraf, Junainah, Lini. Follow dulu. Saya akan share ilmu mahal ni. Sebab ada emas kalau tersimpan saja tak fungsikan, rugi tuan-puan. Bila tuan-puan ada emas ni, tuan-puan tak payah bergantung dah kepada bank nak buat pinjaman. Tuan-puan tak payah dah buat pinjaman pada orang lain. Tuan-puan hanya fungsikan emas, lepas tu keluar balik fungsikan lagi. Dan insya-Allah emas ni akan bantu tuan-puan dalam urusan tuan-puan, urusan duniawi lah. Sama ada Rotex ke, anak punya yuran ke, macam-macam lagi nak travel ke. Ya, terima kasih juga pemula. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.